kalau ada kemudahan seperti itu, tapi kalau yang mana yang tidak cukup in terms of literasi kewangan tu, tidakkan dia akan secara tak langsung membebankan dia sambil lewa? So dari segi cabaran dalam proses loan lah, kalau sekarang bagaimana keadaan dia? Adakah mudah? Adakah makin sukar? Sebenarnya berbalik kepada diri kita sendiri. Macam mana kita prepare kita punya kewangan. Kalau kita dah tahu nak berumah RM250,000, gaji kita kena ada berapa kan? Kita kena ada lah ilmu tu sikit. Gaji nak kena ada RM3,000. Tiba-tiba kau dah tahu nak beli rumah tahun depan, beli pula kereta lagi. Tambah lagi komitmen. Tambah komitmen lagi. Macam mana nak beli rumah? Kita tak boleh nak salahkan bank semata-mata. Sebab bank ni adalah instrumen kita. Dari segi sudut pinjaman, ada setengah bank yang bagi DSR, debt service ratio. Maksudnya total hutang tu sampai boleh maksimum. Ada yang bagi 90% pun. Biasa minimum 60. Dia bagi sampai 90. Kau boleh hutang. Contohnya gaji kau 1,000, hutang kau boleh sampai 900 sebab 90% kan. So betapa longgarnya syarat bank tu untuk orang bagi orang lepas loan pinjaman-pinjaman ni. Tetapi kita sambil lewa. Kalau ada kemudahan seperti itu, tapi kalau yang mana yang tidak cukup in terms of literasi kewangan tu, tidakkan dia akan secara tak langsung membebankan dia. Contoh kalau gaji dia 1,000 tadi, dia dapat loan sampai 900, bagaimana dia nak bayar tu? Ya, itulah saya cakap. Peluang. Kemudahan memang ada. Bank ni dia memang terbuka. Dia terbuka. Dia nak cari customer dan collect. Betul. Keuntungan. Itulah produk dia. Itu produk dia. Dia nak untung. Jadi dia akan menggalakkan orang meminjam. Kita kena tahulah kita nak pinjam tu kita boleh bayar ke tidak, ataupun properti yang kita nak pinjam tu kalau dijual semula untung ke tidak. Kalau gitu, boleh Tuan Nabil kongsikan apakah strategi ataupun tips agar pembeli dapat tingkatkan peluang mereka dalam penlulusan. Macam mana nak approve loan lah dengan mudah lah. Lebih kurang lah. Sekarang ni satu kerja tak cukup. Satu kerja tak kerja, okey. Betul. Jadinya banyak bank yang menerima second income. Apa kita punya kawan buat ejen tanah, jadi kerani kat sekolah contoh. Okey. Bila nak apply loan, gabungkan dua income tu. So maksudnya kerani itu adalah kerja hakiki. Kerja hakiki gabungkan dengan kerja ejen tanah, ejen insurans, ejen takaful. Mergekan income tu dan apply dekat bank. Jadinya itulah tips dia. Antara tipsnya lah.